Kalau motosikal besar ni kita akan hantar pergi ke bengkel-bengkel besar kan. Tapi untuk kali ni kita cuba untuk buat pertama kalinya, buat semua perkara berkenaan dengan motor ni sendiri. Okey, servis minyak hitam kita akan ada satu bekas untuk tapung minyak hitam ni. Kita kena buka cover sini sebab minyak hitam punya skru dekat sebelah bawah ni. So kena buka ke Allen key untuk bahagian cover enjin kat bawah ni. So kita nak buka minyak hitam pakai saiz 17. Yes, kita buat oil filter. Okay, oil filter ni macam cantik lagi bang. Sebab WC tu Puan tukar yang baik ni. Saya beli ni macam ayam je. Tengok dulu condition dia. So motor tak jalan pun. So jadi filter cantik lagi. So rasanya tak perlu kot kita tukar filter baru. Pakai je yang ni dulu.